Assalamualaikum dan selamat datang ke Zaf Family Legacy YouTube channel. Channel di mana kita unbox, review dan explore koleksi kad Boboiboy Monster Galaxy yang paling rare dan menarik. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng supaya tak terlepas video terbaru dari kami. Jom kita mulakan. Hari ini kita akan unboxing starter deck Gentar version 9 ataupun V9 yang baru sahaja dibeli semasa pelancaran pack baru Heroes Unite di Pavilion Bukit Jalil. Ada macam-macam aktiviti dekat sana, ada macam-macam pertandingan, macam-macam soalan kuis yang ditanyakan oleh pihak Monster dan diberikan ganjaran hadiah-hadiah yang menarik dekat sana semasa pelancaran pack terbaru Heroes Unite. Alhamdulillah, yang tak disangka-sangka anak saya boleh menang satu full set tournament dari nombor 1 hingga nombor 9 dengan jawab soalan yang mudah je. Saya pun tak sangka dan terkejut anak saya boleh dapat satu full set tournament. Memang hebatlah. Terima kasih banyak pihak Anime Monster Studio. Okey guys, jom kita unboxing starter deck terbaru dari pihak Monster Galaxy, starter deck Gentar. Starter deck Gentar ni saya dah buka semasa pertandingan di Pavilion Bukit Jalil, event Boboiboy tu. Sebabnya, syarat dia adalah kena gunakan starter deck Gentar sahaja semasa pertandingan tu. Semua pemain-pemain Monster Galaxy gunakan starter deck Gentar yang terbaru sahaja dalam pertandingan Sabtu dan Ahad di event Bukit Jalil daripada Boboiboy Monster Galaxy. Memang sangat unik ya. Dia tak bagi gunakan pack-pack yang lain ataupun starter deck yang lain. Hanya gunakan starter deck Gentar saja. Memang khusus untuk starter deck Gentar pertandingan tempoh hari. Okey, ini belakang dia. Kita boleh tengoklah macam biasa. Starter deck kita akan dapat satu arena mat, 3 kad osum, 1 poster, 3 kad tambahan, 1 HP marker, 1 kad cara bermain lah. Okey, kad-kad tersebut saya dah asingkan dalam box saya tu untuk saya gunakan semasa pertandingan tempoh hari. Dan dalam pertandingan tu jangan tanyalah, saya memang kalah lah masa tu. Saya kalah dengan first round je dah kalah. Hari Ahad pun saya dapat juga masuk tapi tetap kalah juga ya guys. Tak apa. Belum rezeki saya lagi untuk menang pertandingan Monster Galaxy. Okey. Apa yang kita dapat dalam starter deck Gentar ni, okey, macam biasalah playmat. Playmat kertas ni. Inilah playmat kertas Gentar yang baru. Sama seperti starter deck lain, memang kita akan dapat playmat. Tapi saya jarang gunakan playmat daripada starter deck ni. Sebab dia senang rosak lah. Sebab dia daripada kertas biasa saja kan. Kertas poster. Kalau nak main, saya biasa beli arena mat yang lebih berkualiti dari pihak Monster lah. Arena mat version 1, 2, 3 tu lah. Okay guys, inilah design daripada arena mat starter deck Gentar. Kita boleh tengok design dia. Okay, seterusnya kita masuk dekat inilah point utama kita. Kita nak tengok apa kad yang kita dapat dalam starter deck Gentar ni. Yang kita tunggu-tunggu tu. Kita nak tengok adakah efek dia berguna dan bermanfaat untuk kita combinekan deck kita untuk masuk dalam pertandingan nanti. Saya dah asingkan sebab saya dah main pertandingan kan. Jadi saya dah letak dalam box pertandingan saya lah. Okey, ni saya keluarkan balik. Saya akan tunjukkan apa yang kita dapat. Macam biasalah HP marker. HP marker ni saya pun tak gunakan. Sebab HP marker baru yang solid masa beli deckbox, Mechabot dan Ochobot tu dapat HP marker yang solid lah daripada plastik. Itu lebih berguna lah untuk digunakan dalam pertandingan sebab dia tak cepat rosak kan, dia solid. Okey, ni kad osum. Kad osum daripada starter deck Gentar. Ni kad osum daun. Kita ada kad osum daun. Kita ada kad osum air. Okey, ni design daripada kad osum air. Dan kita ada kad osum api. Okey, ini design terbaru daripada kad osum api. Okey, kad nombor 1 daripada starter deck Gentar adalah kad Max Mara. Kad ni 140 HP, 100 attack. Kad ni boleh digunakan sekira pernah menggunakan kad Mara lah. Ni kad nombor 1. Efek dia tiru efek kad lawan yang berada di zon aktif. Memang sangat
baik efek dia. Tapi susahlah kena bersyarat Dan nombor 2 kita ada kad B, Alpha Tambosaurus dengan 180 HP, 140 attack. Susun semua kad dari tangan ke dalam deck dan ambil 3 kad paling atas. Dan kad ketiga kita ada kad Max Mana dengan 120 HP, 100 attack. Ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Dan kad seterusnya kita ada kad Mars Cacik dengan 180 HP, 140 attack. Ambil semua kad di zon kalah dan letakkan kad-kad tersebut di tangan. Dan kita ada kad sokongan Maharaja Ramos Final Form. Efek dia HP tambah 60 je. Okey, saya jarang guna kad ni. Nombor 5 ya. Dan kad ke-6. Oh ni. Ini kad special. Kad A Rosaksa Final Form dengan 240 HP, 200 attack. Attack dan HP dia memang padu ya guys. Tapi sebelum tu ini adalah kad bersyarat. Kena guna Rosaksa dulu. Efek dia, lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Sekarang pihak monster dah bagi tahu detail kat situ efek dia. Jadi kita baca dan kita buat je. Dah tak ada keliru-keliru ya guys. Dan seterusnya kad sokongan probe. Ini kad nombor 7. Pilih 3 kad dari zon kalah dan letakkan kad tersebut di tangan. Dan ni kad B, Dudu 140 HP, 100 attack. Efek tambah 40 jika kad jenis probe ada dalam deck. Ni kad nombor 8 ya guys. Kad nombor 8. Dan kad nombor 9 adalah kad daripada Gopal, iaitu tarian Gopal Bot. 80 HP, 60 attack. Ini kad tarian Gopal terlalu dahsyat dia guys. Serangan pertama pihak lawan sampai tak berkesan. Padu tarian Gopal ni. Ini pun kad special. Kad nombor 10 ni adalah kad special daripada Ijojo. 100 HP, 80 attack dengan efek tiru HP dan attack kad lawan ya guys. Ini kad special yang kedua tadi. Dan kad seterusnya adalah kad nombor 11, iaitu Boboiboy Gempa dengan 100 HP, 80 attack. Efek dia, cari kad Boboiboy Halilintar dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan anda. Okey. Dan seterusnya kita ada kad sokongan Pipi Zola dan Papa Zola. Nombor 12 je guys. Efek dia, kad sokongan lawan tidak berkesan. Dan seterusnya kita ada kad A. Ini pun kad special daripada Mecha Gentar. 280 HP, 260 attack. Macam biasalah ini kad bersyarat. Kena guna Boboiboy Gentar dulu sebelum gunakan Mecha Gentar. Efek dia, alih 2 kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah. Dan seterusnya kita ada kad Boboiboy Halilintar. 100 HP, 80 attack. Ini kad nombor 14. Cari kad Boboiboy Gempa dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Dan seterusnya kita ada kad daripada ayah Boboiboy, iaitu Mecha Mato. 140 HP, 80 attack. Attack tambah 20 untuk setiap kad yang berada di zon kalah sendiri dan zon kalah pihak lawan. Oh, dia combine kan dua-dua tambah 20. Seterusnya kita ada Boboiboy 80 HP, 60 attack. Pilih 2 kad jenis Boboiboy yang tidak bersyarat dari deck, zon kalah atau zon menang dan letakkan kad tersebut di tangan. Oh, dia boleh pilih daripada deck, daripada zon kalah, daripada zon menang. Dan seterusnya kita ada kad C, Qualibot 60 HP, 20 attack. Efek dia, pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di tangan pihak lawan. Okey. Kad nombor 18 adalah kad Ochobot, kad sokongan ya guys. Ambil 3 kad teratas deck dan letakkan di tangan. Ambil 3 terus. Ni kad B, Ying 120 HP, 80 attack. Efek larian laju. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Ying macam biasalah dia laju kan. Okey, ni kad special seterusnya. Inilah kad S. Kad S yang dicari-cari. Sekarang kad S tak perlu nak cari dekat pack-pack biasa. Pihak monster dah letakkan pack S, kad S ni dekat starter deck je. Jadi kita tak payah nak berebut-rebut pack-pack biasa yang susah nak dapat ni. Senang beli starter deck je terus dapat kad S Mecha Gentar 260 HP, 240 attack. Kena gunakan Boboiboy Gentar dululah. Ini automatik menang jika berlaku seri ketika kad ini berada di zon aktif. Bukan untuk osom pertama saja ya guys. Dia dah bagi tahu spesifik. Bukan osom pertama saja. Bila-bila masa osom pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau seri je automatik menang. Itulah efek daripada Mecha Gentar yang memang padu ya guys. Kad S ni. Ini memang special, menarik. Saya pun tertanya-tanya juga kenapa dia buat kat starter deck
kad S ni. Nanti kita bahaskan lah ya guys. Okey, seterusnya kita ada kad B, Yaya, 100 HP, 120 attack, efek attack tambah 40 jika menang osum pertama, attack menjadi 160 selagi kad berada di zon aktif. Dan seterusnya kita ada kad B, Gopal, 100 HP, 80 attack. Pilih maksimum 3 kad sokongan dari zon kalah dan letakkan kad-kad tersebut di tangan anda. Jika kurang dari 3 kad, ambil 1 atau 2 kad. Okey, dia dah nyatakan. Efek sekarang ni memang dinyatakan secara spesifik, mudah untuk kita faham. Okey, kad seterusnya adalah kad B, Boboiboy Gentar, 200 HP, 100 attack. Boboiboy Gentar ni boleh digunakan kalau pernah guna gempa dan halilintar lah. Ni kad nombor 23 Okey, seterusnya kita ada kad C, Kuali, 80 HP, 60 attack. Automatik menang jika terdapat minimum 5 kad di zon kalah. Banyak juga ya guys, 5 kad di zon kalah. Awal-awal nak dapat 5 kad di zon kalah susah sikit lah. Okey, seterusnya kita ada kad B, Adudu, 120 HP, 100 attack. Serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Dan seterusnya kita ada kad sokongan, kad nombor 26 daripada 30. Okey, Ocobot macam biasalah, dia tukar kad di zon aktif dengan kad tidak bersyarat. Kali ni tidak bersyarat dari deck. Dan aktifkan efek kad tersebut, HP kembali penuh pada kad yang baru. Okey, seterusnya kita kad nombor 27 adalah kad Fang, 120 HP, 80 attack. Pemilik kad ini boleh membuang kad dari tangan ke zon kalah sendiri. Attack tambah 40 untuk setiap kad yang dibuang. Dia boleh buang beberapa kad suka hati dia je. Okey, seterusnya kita ada kad C, Mara. Serangan pertama pihak lawan terkena pada diri sendiri. Ini kad nombor 28. Dia memang biasalah HP attack dia rendah saja ya guys. Okey, kita ada kad Raksasa, kad nombor 29, 160 HP, 140 attack. Ambil satu kad jenis Raksasa dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Okey, kad terakhir. Apakah kad terakhir yang kita dapat ya guys? Okey, kad terakhir kita dapat Mecha Bot, kad sokongan saja, attack tambah 60. Inilah kad terakhir, kad nombor 30 daripada 30 ya guys. Itulah total kad yang ada di dalam starter deck Gentar, starter deck yang baru. Okey, dan seterusnya dia bagi macam biasalah, dia akan bagi sama macam starter deck Celebration. Dia bagi kad chop, dan kad chop ni dekat belakang tu ada cara-cara untuk bermain lah. Cuma starter deck Elemental je. Kenapa saya pun tak pasti, tak dapat kad chop. Tapi starter deck Gentar dengan starter deck Celebration memang akan dapat kad chop lah. Untuk starter deck Elemental memang tak dapat kad chop. Jadi rugi jugalah kan kalau dapat kad chop ni. Senang lah kita nak main dalam pertandingan. Kita dah boleh guna terus kan, tak payah nak buat apa-apa pembelian untuk dapat kad chop. Okey, itu saja untuk kad-kad yang ada di dalam starter deck Gentar. Okey, jadi kita dah tengok 30 kad dengan extra 3 kad osum tadi. Kita dah tengok design-design terbaru daripada starter deck Gentar. Okey, jom kita membawang sikit tentang KS Mecha Gentar ni. Kenapa KS Mecha Gentar ni diletakkan di dalam starter deck, bukannya letak di dalam pack-pack biasa, pack terbaru Heroes Unite ke kan? Mungkin ada dua sebab bagi saya lah. Satunya untuk mengelakkan scalper-scalper yang selalu beli secara borong. Pihak Monster nak bagi peluang kepada orang lain, dia letakkan harga yang tinggi dalam starter deck. Jadi pihak scalper-scalper ni tak boleh nak beli banyak, sebabnya harga pack biasa murah. Jadi bila harga pack biasa murah, dia boleh borong banyak. Dengan starter deck, harga pack jadi mahal, jadi dia mungkin kurang sikit untuk beli dengan amount yang banyak. Jadi orang lain pun ada peluang untuk dapatkan kad Special S ini. Itu bagi pihak saya lah. Dan pihak Monster yang kedua pun mungkin dia letakkan di dalam starter deck untuk tingkatkan sale dia. Jadi siapa yang nak borong boleh, tapi harga RM22 kan. Special card mahal, jadi pihak Monster akan dapat keuntungan yang lebih. Itu bagi pendapat saya lah. Okey, bagi pendapat korang macam mana, boleh komen dekat bawah ya guys. Itu dia starter deck Gentar version 9. Memang OP dan padu. Siapa yang minat Gentar wajib ada deck ini. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video unboxing dan strategi kad Monster Galaxy. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.